Syaitan kecil itu hanya membuka gelang getah pada buku itu. Bom tangan di dalamnya terpacul keluar serta-merta. Tiada masa untuk bertindak balas sama sekali. Dia hancur berkeping-keping sebagai hero. Tidak lama lagi, mendengar kekecohan itu, semua karas kecil bergegas masuk. Memandangkan mereka telah dikepung oleh pihak lawan, Abang Kiang cepat-cepat mengeluarkan bom tangan yang tersembunyi di bawah tingkap. Ikat dia dengan pengkhianat besar. Ini mengancam orang lain supaya tidak bertindak terburu-buru. Kemudian dia membawa pihak lain masuk ke dalam kereta dan mengambil kesempatan kerana pemandu tidak mengindahkan beberapa tembakan dan dia dihantar ke barat laut. Kemudian dia segera menghidupkan keselamatan bom tangan. Selepas letupan, pengkhianat besar di dalam kereta itu serta-merta membangkitkan kebencian di barat laut China. Tetapi nasib baik, Abang Kiang sangat mahir dalam kinggung. Satu saat sebelum dia meletup, dia segera melompat ke dalam perigi kering berhampiran, berjaya melarikan diri, dan teman wanitanya lebih rumit. Sebenarnya merancang untuk membunuh komander Jepun, hanya kerana dia secara tidak sengaja mendapati bahawa pihak lain alah kepada penisilin. Dengan maklumat ini, Cui Hua segera mengambil tindakan. Dia mula-mula membawa Abang Kiang ke kedai sud, mendakwa membeli saman untuk teman lelakinya, kemudian ambil kesempatan daripada rehat ukuran bos, diam-diam menyelinap masuk ke dalam bilik belakang, serta-merta tuangkan taniksilin pada pakaian Komander Japs, kemudian teruskan meniupnya. Dengan itu mempercepatkan penyejatan larutan ubat. Apabila anda selesai, letakkan semula di tempat asalnya. Akhirnya, bersihkan tempat kejadian. Tidak lama lagi, Komander Jepun, yang baru pulih daripada kecederaan, mengadakan sidang media, dan dia juga memakai sut yang telah diusik. Tunggu sehingga dia menanggalkan kain kasa di lehernya. Luka itu bersentuhan serta-merta tanas celing dalam pakaian, dan semasa dia terus bergerak, ia juga mempercepatkan pengaliran darah. Tepat ketika dia datang ke podium untuk bercakap, tiba-tiba rasa sesak menyelubungi diriku. Apabila luka terus dihakis oleh penisilin, hanya mendengar bunyi berdecit, Panglima Syaitan itu jatuh ke tanah. Dia benci Northwest on the spot. Sama seperti ini, membunuh lawan secara senyap. Ini adalah penghujung keseluruhan video. Kisah ini memberitahu kita, jangan main-main dengan lelaki dari sains dan kejuruteraan dan wanita dari kejuruteraan kimia.